Siapa dekat sini yang Allah dah rezekikan lebih 30 kali masuk bulan Ramadan, tolong tengok video ni sampai habis. Banyak kali pengalaman masuk bulan Ramadan ni, tapi realitinya kita selalu ulang kesilapan yang sama, iaitu dalam Ramadan kita istiqamah dengan Al-Quran, istiqamah dengan ibadah. Keluar je Ramadan, kita orang yang sama macam sebelum-sebelum ni. Masa dengan Al-Quran dah kurang, ibadah apatah lagi. Antara tanda Ramadan diterima ialah perubahan berterusan selepas Ramadan, bukan hanya baik sementara je. Kata ulama, balasan bagi kebaikan adalah kebaikan selepasnya. Maknanya, jika seseorang baik dalam Ramadan lalu, terus baik selepasnya, itu tanda amalnya diterima. Sebab tu di Azdan kami usaha bantu ibu ayah semua untuk tetap istiqamah dengan kebaikan walaupun Ramadan dah berakhir. InsyaAllah kita akan adakan bootcamp 114 secara fizikal tak lama lagi. Detailnya ibu ayah boleh klik di link di bawah. Moga-moga selepas Ramadan pun kita masih lagi hamba Allah yang istiqamah. Amin. Belajar bersama